guys, kita hari ni kita nak pergi Wisma. Asal. Dah apa lah. Kami hari ni kita nak pergi Wisma. Wisma patut nak pergi mana? Wisma nak pergi mana ni? Bukan. Maksud. Okay, hari ni kita nak pergi Wisma. Kau pakai mic tak oh lah. Hello guys, hari ni kita nak pergi Wisma. Tapi siapa dah? Siapa dah? Kelak kabut Lepas tu kita nak tengok orang buat persembahan. Orang buat persembahan. Relax. Orang buat persembahan. Tapi hari ni kita buat liputan sebab kita nak pergi Wisma. Kita buat vlog. Kita buat vlog. Okay. Kita jumpa di dalam Wisma. Dia kata tak pergi. Fahim kata tak pergi. Dia kata limit lagi. Tahu, dia kata tak mau pergi. Katanya aku mesti kerja ni. Tapi tak mau betul. Macam saya orang lagi. Sepatutnya. Tak ada lagu. Aku baik dah situ. Okay, kita udah sampai di nak pergi dekat dalam. Bagi mic. Kita di mana? Wisma. Jangan buah kau mau cakap sakut. Dah buat umum buat pasal lain tak? Kau buat apa? Saya buat pasal lain. Kita siapa? Yeay. Wah. Kita dekat Wisma. Okay. Pulau Lang Tengah. Aku ingat ada kodoh lain. Dia punya kalau kita. Wait. Okay guys, kita nak masuk dah. Udah tak ada nama dah. Kita nak masuk dah. Cikgu tengah. Cikgu baik. Tak. Cikgu. Buat apa ke ni? Dia lambat tu. Apa cikgu? Ikut molek tu ha. Okay, kita masuk. Jangan je. Jaga dah. Lagi cikgu aduh. Masya Allah. Gila. Ada dah. Kita kena duduk sama sebab kita buat vlog. Kita kena cakap slow sikit sebab orang tengah buat majlis. Janganlah Nuha. Kita nak duduk. Sekarang kami sedang menunggu para tetamu kehormat. Majlis ini turut dihadiri oleh Barisan Kepimpinan dan Pentadbir Negeri Terengganu. Antaranya Menteri Besar Terengganu, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri serta Pegawai Kanan Kerajaan Negeri. Masya Allah. Kita mohon untuk tidak meletakkan jalur gemilang di lantai.
kita sama-sama saksikan pula tayangan Montaj bersempena Kipin Kibar Jauh Gembira. Ada orang tu ada. Montal je. Nampak. Terus. Sungguh menyayat hati. SK Tengku apa Mariam? Okey, sekali lagi dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Mono bin Hamzah Editor Dewan Perdana Menteri bersama-sama dengan tim kehormat untuk membuat pelepasan dan juga kibar Jauh Gembira selaku simbolik pelepasan konvoi kenderaan jawatan bagi Bandar Pulau Terengganu pada hari ini. Jadi tanpa berikan masa lagi, silakan Yang Berhormat Datuk untuk berdiri di podium utama dalam kiraan 3, 2, 1. Lepas nak ada mana dia tanya. Ya, rekod je lah. Biarlah. Mak ada. Mak ada. Apa mak? Ada apa? Lagi. Nuhan. Gigi. Gigi lah. Gigi. Kepada wartawan daripada sekolah Negeri Mariam, Perempuan Mariam. Saya Datuk Abang bin Abdullah, yang Ketua Dewan Undangan Negeri, bersama dengan saya Datuk SS, Datuk Tuan Sekeri, dari Sekolah Kerajaan Negeri, Berhormat Haji Nurul Direktur Sekolah Kerajaan Negeri. Datuk. Apakah tujuan utama kempen Kibar Jauh Gembira ini diadakan? Guys. Terima kasih kepada adik nama apa? Mana yang bertanya tentang kenapa Jalur Gembira ataupun kempen Jalur Gembira diadakan. Yang pertama untuk menanamkan semangat patriotisme kepada semua rakyat negeri Terengganu dan Malaysia. Yang kedua, untuk mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah Taala anugerahkan hasil daripada kemerdekaan yang diperjuangkan
oleh nenek moyang kita sendiri. Yang ketiga, kita mesti memahami tentang sejarah dan mempertahankan sejarah tanah Melayu yang hari ini dinamakan Malaysia. Yang terakhir, kita harap agar semua dapat bekerjasama untuk membangunkan negeri dan negara ini dengan penuh ketenangan, ketentraman, keharmonian dan keamanan. Terima kasih. Lihat, adik kandung apa debat? First time. Adik kamu depan suka ramai-ramai. Apa je pernah interview Dato'. Gegar suara. Tengok ni. Kalah-kalah. Dah kat cinta marah. Kalau mana? Cik kebo kalau mana, Pak? Okey, aku mati. Kok luar? Nah, gitu. Masuk. Apa ni, Mas? Masuk dalam. Masuk dalam. Abang Indonesia. Hai. Kalau kita ada ke? Kita orang interview Datuk. Jom. Aku teman saya mu. Pergi mana? Pergi mana? Mu interview dekat? Oh, dah. Tengok video ni. Tengok video. Kita nak masuk dalam gelang tak ambil gambar. Kak. Kamera ya, Kak. So kita nak ambil gambar. Jangan gitu makanan. Montek makanan. Macam akak. Hello. Sekarang kita nak balik ke sekolah. Jalan kaki je untuk sihatkan badan. Gambarnya orang. Alah, kalau tepi je nak kalah nak naik bas. Bas apa mahal ni yo. Okey. Kamu suka? Kalau sekarang ni kita tengah menuju ke pintu keluar. Saya pegang Kita siapa dah? gitu. Tapi kita dah ada sebab. Wah, kita siapa dah? Gina bagi aku. Saya buat ada kan? Baru kau buat adik kalau jatuh. Aisyah di mana Aisyah? Ya, kita Aisyah. Dah sampai. Kita dah sah. Selamat sampai. Siapa? Dan berakhirlah vlog kita hari ini. Bye. Saya Nurhani Fana. Dan saya Putri Aisyah. Kami dari Tim TV. Cerita kita bermula di sini.